Selasa 6 Mei 6.30 petang. Empat bulan 2 hari. Dua ekor ni. Ni 3 ekor ni, 3 beradik. Yang ni 16 hari bulan ni, bulan Mei ni cukup 5 bulan. 16 hari bulan Mei, maknanya 10 hari lagi lah. Hari ni 6 hari bulan, 10 hari lagi cukup 5 bulan. Tiga beradik, tapi yang depan ni paling tinggi rasanya untuk betina lah. Jantan tu hari tu demam teruk. Tak pasti sebab apa, sebab demam atau sebab apa. Sebab selepas demam teruk tu kaki dia kurang kuat untuk melompat, melompat ke atas lah. Malam-malam tu dia akan melompat atas kayu bulat yang aku buat tu. Dia sukar untuk lompat tempat tu. Tak pasti sama ada sebab demam tu ataupun sebab pembesaran dia. Sebab dia nampak kan, tu nampak dia tinggi. Tengok cara berjalan betul kaki dia tu dah nampak ada masalah. Ni yang tadi lah, yang 4 bulan 2 hari tu. Hari ni 6 hari bulan masuk 4 bulan 2 hari. Yang ni pun tak kalah juga tinggi dah dengan yang tadi. Cuma muda sikit saja kan. 4 bulan 2 hari. Yang no beza dia dalam berapa belas hari ya, 2 minggu lebih. Beza 50, 2 minggu lebih. Yang ni menetas pada 4 bulan Januari. Yang tadi 3 ekor tu menetas 16 bulan Disember tahun lepas. Beza dia lebih kurang 2 minggu lebih sikit lah. Dekat-dekat 3 minggu juga beza dah. Yang ni aku nak lepas ni. Dia ada pembeli dah tapi ada masalah sikit. Masalah dari aku jugalah. Aku tak ada masa itu kan. Jadi tak boleh nak bagi ke dia lah yang ni. Yang ni dah ada lah. Ada bayar dah. Yang ni pun sebenarnya ada bayar tapi aku tak bagilah. Yang ni aku tak lepas. Oh, susah payah aku jaga dia weh. Tu nampak. Memang tinggi kot. Tengok dalam ni tak apa nampak kata tinggi dia tu. Dia tak panggung. Aku nak tunjuk kata dia tinggi tak tinggi dia. Tuan-tuan boleh nampak. Tu dengan betina tu. Ni betina yang sakit macam mana. Ni betina dewasa ni. Dia baru 4 bulan dah tinggi tu dah. Banding dengan betina dewasa ni. Sebenarnya aku ni peminat ayam yang tinggi.
Ayam saiz besar. Cincin 15 karat. Cincin 15 karat ni aku beli kat Shopee warna hijau. Cincin dengan ayam mahal lagi. Ni kalau aku nak jual sekali cincin lah. Cincin 15 karat. Aku ulang, cincin 15 karat. Boleh macam tu. Gurau-gurau je tuan-tuan. Bukan cincin lah tuan-tuan, ni gelang. Gelang kaki 15 karat. India gigantea semakin besar. Sebenarnya ada mati dah sekong India gigantea aku masa hujan tu. Sebab tu aku dah beritahu sebelum ni kan. Aku akan stop belau untuk sementara waktu. Stop biak. Cuaca tak mengizinkan. Hari tu aku ada job sikit dekat luar. Reban aku ada yang terbakar lampu. Reban anak-anak ayam tu. Ada lebih kurang 10 ekor. Sekok je hidup. Alis semua mati. Sebab cuaca kat kawasan aku terlalu sejuk. Terlalu sejuk dan menyebabkan reban yang didik anak ayam tu memang hari-hari ya, paling lama pun 2 hari aku kena buang lah lantai dah. Memang kotor yang amat sangat lah. Kotor 2 hari saja memang penuh taik. Betul-betul taik aku kena buang lah. Hari kena salin baru, kena basuh. Jadi aku nak stok sat. Ayam jadi tak sihat. Kalau mati lampu saja matilah anak ayam tu. Dia bergantung hidup lah sebab lampu lah. Sebab malam terlalu sejuk dan basah hujan sampai dia dari petang sampai ke malam sampai ke pagi hujan, tak boleh nak buat apa dah. Aku kena stop. Kalau tidak aku rugi rugi masa dia, rugi masa satu rugi tak apa lagi lah. Anak ayam mati tu yang rugi besar. Lampu ni kan lampu blok tu kan, dia mentor tu dia panas, dia tak tahan tau. Dia lama-lama dia akan terbakar tau. Hari tu aku ada job kat luar. Bila terbakar tu aku tak ada kat rumah. Balik tengok mati habis, tinggal sekok je. Tu pun gagah. Daripada 10 ekor leban tu, anak ayam tu dalam tak sampai sebulan mati habis. Mati habis. Betul yang besar pun sebulan lebih pun ada IG aku yang lain pun dia macam apa, teruk sangat lah. Mati lampu juga yang tu pun. Sebab terlalu sejuk. Cuaca sini selalu sejuk. Waktu hujan memang sejuk. Suhu turun sampai 26 darjah, 25 darjah kan. 12 degree kan. Memang sejuk betul. Dengan angin apa, bila lampu terbakar je. Walaupun turban tu aku tutup semua, dia tak boleh. Dia terlalu sejuk. Ayam jadi murah hampir mati tu aku tengah rawat tadi. Yang 4 ekor tu. 4-6 ekor. IG sekor. Kalau macam tahun lepas kan. Lepas pun 2 tahun lepas pun hujan juga. Tapi tak macam ni tau. Tahun ni kawasan aku saja kot. Kawasan area aku ni dia hujan dari bulan 1 ke hujung bulan 12. Sampai sekarang ni dia tak ada. Dia hujan sehari dia berhenti sehari. Dia hujan 3 hari dia berhenti sehari. Macam tu lah. Dia boleh kata 90% lah. Tahun ni sepanjang bulan ni. Sepanjang tahun ni lah. Sampai bulan 5 ni hujan. Dia kata 90% hujan kawasan aku. Jadi aku tak boleh nak buat apa dah. Macam-macam aku cuba buat, aku tak boleh. Bila aku tak boleh buat, aku tak ada masa. Yang kerja aku lagi dengan ni, aku kena slow. Bukan mana aku berhenti terus tau, slow sat. Tapi insyaAllah video ni sentiasa ada lah. Sebab ayam masih ada kat depan aku. Aku nak kata aku berhenti ke lama mana, aku tak boleh bagi jaminan. Cuma aku boleh beritahu bila hujan ni reda saja, masuk musim panas, InsyaAllah aku mula balik menetaskan ayam. Sekarang ni aku nak clear yang mana ada, dan aku nak jual telur habis.
Lepas tu aku fikir balik je lah. Aku sebenarnya ada cadangan aku nak ambil bakar juga. Adalah, tapi aku tak boleh cerita lagi. Tapi cadangan tu aku cancel dah sementara sebab keadaan hujan ni. Hujan ni tak boleh buat apa lah. Hujan ni aku jadi tak boleh nak teruskan lah ayam ni. Sebab ayam dia tak macam binatang lain, dia sensitif pada suhu sejuk sebenarnya. Kalau suhu panas aku boleh hejah lagi. Kalau sejuk dia habis lah. Kalau dia sejuk dia akan jadi kotor, dia akan jadi penyakit masa tu. Ya, ni dah sembuh dah ni. Lepas tu follow Facebook aku, Facebook pula. Siapa ada follow YouTube ni, channel aku. Tahu lah channel ni. Ayam ni apa yang berlaku semasa aku bela dah. Ni sampai besar macam ni, kuasa 2 bulan, dekat 3 bulan dah kot. Dia apa? Dia demam teruk itu. Ya, rasanya tak tanda-tanda demam kot, habis. Dah pulih sepenuhnya kot, rasanya lah. Yang ada lagi 3 IG, 5 IG lagi. Yang 2 lagi pun dah okey dah. Yang 3 yang aku baru ambil tu pun 2 tu tak apa nak okey, sekok lagi teruk. Aku segan nak tunjuk lah, duduk kat reban tu aku tengah berubat ni lah. Aku tengah ubati dah. Tengok aja lah, kalau tak ada rezeki, tak ada lah yang tu sekok tu kan. Jantan. Yang 2 ekor lagi, ada 1 jantan okey, yang betina tu rasanya pun nampak gaya macam tak okey. Aku dah tukar lah mentol 60 watt tadi. Situ kalau tuan-tuan nak tahu, kalau datang rumah aku boleh tunjuk lah. Mentol aku 1 guni tu, 1 guni dedak yang 50 kg tu penuh. Mentol aku yang tahun ni saja, yang terbakar. Jadi kalau kira-kira modal beli mentol pun RM100 juga, RM103. Itulah. Minyak ayam ni kita belah juga. Mentol saja. Mentol yang terbakar saja 300, harga RM300-400 lebih lah. RM103. Tapi bukan nak kira sangat, aku nak cerita lah. Kalau kita nak belah ayam tu, kita kena hadap benda tu. Sebab tu kalau tengok dalam Facebook pun ni, depa jual pun depa marah bila orang minta harga murah kan. Sebab itulah. Kalau tuan-tuan nak tahu, tapi aku tak marah, tak minta harga murah sangat pun. Aku tak boleh nak jual kan, tapi aku tak marah. Tak ada masalah apa, itu hak depa kan nak minta berapa harga kan. Kita letaklah harga kita. Kalau dia tak nak beli pun tak apa, nanti mungkin lain kali dia ada duit dia beli. Itu je, tak payah marah orang. Kadang orang tanya tu dia minat. Kadang ada yang adik-adik ni yang muda-muda ni, dia minat je, umur baru 20, 18 kan. Dia minat, tapi itulah duit dia tak ada, tapi dia minat. Itulah dia tanya lah, kita layan je lah. Kalau dia tak mau beli pun tak apa, jangan nak marah dia. Nanti dia kerja, dia ada duit, dia minat, dia beli. Layan je. Tengok ni orang marah, sebab apa aku pun nak marah sangat pun tak boleh juga kan. Lepas tu tak payah tak belah, macam mana aku cerita tadi lah. Orang yang belah saja tahu kan. Dengan makanan nak jaga dia. Aku habis untuk dedak saja 500 sebulan. Ni yang bulan ni rasanya lebih 500. Sebab ayam tambah banyak kan. Ayam tambah banyak, aku tak berani nak jual. Ada orang tanya nak beli, tapi aku tak boleh jual. Sebab dia ayam kurang sihat. Bila ayam tak sihat, aku tak berani lah nak jual. Kan jadi apa-apa pula kan. Itulah, lepas ni aku dah ada 2-3 orang aku beritahu dah, tak apalah saya jual ni murah je kan. Kalau jadi apa-apa pun tak boleh nak buat apa, sebab aku jual ni dengan sekali waranti lah. Waranti tu, waranti yang aku bagi tu maknanya waranti harga lah. Aku letak harga murah, kalau okey ambil, kalau jadi apa-apa pun tanggung sendiri lah. Sebab musim hujan ni, kalau tak pandai belah dia mati je. Takdir lah juga kan, takdir. Tapi sebenarnya takdir ni dia tahu orang tu juga kan. Bukan untuk dia tak pandai belah, tak dia ada macam tu kan. Tak dia kalau duit di tangan dia mati. Itulah. Sebab tak dia dengan susah juga. Aku pun tak tahu sangat kan. Itulah, mungkin di tangan dia tak okey. Di tangan orang lain tak dia okey. Itu kot. Itulah.
Tapi tangan aku demam tu dia tak mati, tapi dia kurus jadi sakit lah. Ada juga yang mati kan. Yang penting kena jaga lampu lah. Masa bawah sebulan tu betul-betul kena jaga lampu lah. Betul lah. Aku siap letak termometer lah tu nak tengok pantau suhu dah. Suhu 37. Kuat hujan tu kena naik sikit suhu bagi jadi 37. Tutup lah. Tutup, tunggu sampai setengah jam tengok suhu dia apa paling tinggi berapa kan. Aku tengok 37, okey lulus. Kalau dia panas sangat waktu siang tu buka sikit lubang tu kan. Buka reban kecil tu, aku buka sikit bahagian tu begitu keluar masuk udara boleh keluar masuk kan. Itu cara aku lah. Aku nak pantau suhu anak-anak ni supaya dia sihat. Nanti ni dah tak apa dah ni. Aku tengok dah susah lah nak jadi sakit. Sebab itu dah kena dah demam. Dah kena demam, dia sembuh tu dia nak demam pula, ambil masa setahun pula. Dia susah dah sebab antibody dah kuat lah. Ini aku rasa dah lulus ni yang ni. Dia selamat lah. Yang tak kena demam lagi tu yang risau tu. Bila dia kena demam, adakah dia boleh bertahan? Yang ni boleh bertahan dan kawan dia sekok tumbang tak. Tina sekok lagi yang hari tu dia sakit mata, ingat tak? Aku tunjuk dia sakit mata. Dia sakit mata lagi aku beli lagi. Dia tu biasalah dalam banyak-banyak ekor ni ada sekok tu ketahanan badan dia kurang. Lepas tu dia sembuh juga demam, lepas tu dia kena sekali lagi apa aku tak tahu siapa. Dia kurus tu. Mati. Sekarang ni kita pula jantan sekok, kena 2 ekor untuk yang ni lah. Yang paling tua. Okey, rasanya cukup dulu video untuk petang ni. Aku sambung pula pada malam hari kalau berkesempatan. Aku nak buat video incubator pula sebab adalah subscriber ke follower follower YouTube aku ni yang tanya tentang incubator. Ni aku akan buat video untuk dia lah, untuk menjelaskan pada dia. Ni saya nak buat video ni tuan yang tanya tadi lah. Yang tanya sebelum ni saya akan buat video pada malam ni. Untuk tuan lah. Untuk kereta tu. Kalau sempat lah, kalau tak sempat hari ni esok lah buat video.